sektor perikanan alhamdulillah mencukupi. Ya. Tetapi apabila harga diesel naik melambung, ianya boleh memberi kesan terutama penangkapan bot agak laut dalam, Okey. C1 dan C2. Kemungkinan terjejas sedikit hasil. Usaha-usaha mesti dibuat segera. Di antaranya kita memperhebatkan aquaculture, sama ada ternakan sangkar di laut atau di darat. Dan usaha ini sedang dipergiatkan oleh pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Okey. Dalam hal sekuriti makanan, kita tidak bergerak bersendirian. Dia bersama dengan Kementerian Pengguna, KPDN, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Wilayah, juga kementerian luar yang kita minta panduan di sudut situasi mutakhir dan juga hubungan dengan negara-negara lain supaya kita dapat mendapatkan bekalan dengan harga yang setimpal dan sebagainya. Ya. Oleh itu, kita janganlah terburu-buru. Misalnya kalau selalu dia membeli ayam seminggu 2 ekor, kekalkan beli 2 ekor. Jangan kita beli sampai 5-6 ekor, maka ia akan menjadi satu kejutan yang mungkin akan berlaku kenaikan harga yang mendadak. Ya. Dan kita mendapat kerjasama penuh dengan pihak penternak, pengusaha, peniaga, dan kita sentiasa membuat libat urus dengan mereka.